Apa beza Alphard yang lama dengan yang baru? Ada benda baru ke dekat kereta peti ais ni? Kita cerita pasal performance dia dulu. Sebenarnya performance dia sama aja dua-dua ni. Sebab dua-dua pakai enjin sama, 2AR FE. Top speed dia tetap maintain 180 km/h. Tapi peti ais baru ni 0 ke 100 dia laju sikit lah. Mungkin sebab tuning CVT yang baru. So bapak-bapak kat luar sana bolehlah teruskan perangai drive dekat lane paling kanan. In terms of size dia pula, dua-dua lebih kurang sama je. Peti ais lama dia nampak eksekutif sebab dia banyak chrome. Tapi peti ais yang baru ni nampak lagi sporty dan clean. Aunty suka yang baru punya, nampak muda. Yang chrome-chrome ni nampak macam orang tua lah. Tengok lampu dia, nampak sleek je. Lampu signal dia siap blend dengan body lagi. Yang lama punya biasa-biasa je. Yang bestnya kalau korang bawa banyak barang, korang tak payah tekan dekat boot. Korang tekan je dekat lampu ni. Yang lama ni, korang kena tekan, lepas tu kena tarik. Dalam kereta peti ais baru ni, dia luas sikit. Dua-dua still ada meja tengah. Ada infotainment, depan belakang dan ada seat recliner. Dan kereta peti ais baru ni, ada kompartmen ekstra dekat bawah seat. Dan ada retractable side step. Ada panoramic sunroof yang lain dan ada USB-C. USB-C dia semua dapat tau. Sampai yang belakang-belakang pun dapat. Kereta peti ais lama pakai USB-A. Itu pun satu je. Tapi yang penting lampu tom yam tetap on untuk dua-dua. Yang lainnya kereta peti ais baru ni, konsol dia lagi clean. Infotainment dia lagi besar. In terms of interior dan keselesaan, Aunty pilih kereta peti ais baru. Jadi korang nak pilih kereta peti ais yang mana? Yang lama atau yang baru? Cuba bagi tahu Aunty dekat Prime Wheel Subang Jaya.